Anak yang derhaka kepada ibu bapa dia senyap-senyap, ampunkan dia. Lagu mana kira? Dia sudah diampunkan oleh Allah. Faham lagi? Sebab itulah, nak buat dosa pada Allah, mudah. Allah ampun. Kerana apa? Kerana Allah ni maha pengampun. Tapi kalau kita buat dosa kepada manusia, payah. Kerana manusia bukan maha pengampun. Faham tak lagi? Sebab tu Nabi kata, al-ghibatu asyadu minaz zina. Mengumpat lebih teruk dari berzina. Terkejut sahabat. Warna buluk ngumpat berat pada zina. Nabi kata orang yang berzina, dia bertaubat, Allah terima selalu. Tapi orang mengumpat, Allah tak terima. Siapa dia pergi minta maaf dengan orang yang dia umpat? Kan payah kan tu? Faham? Orang berzina, lepas berzina tak akan luar. Taubat, Allah terima tak? Tak akan spender. Faham? Allah terima lalu dah. Kerana Allah ni Ghafurur Rahim. Maha pengampun, maha kasih sayang. Faham? Tapi kalau dosa orang, tak lepas. Sebab tu Nabi kata, kalau mau mati syahid, perang pada jalan Allah, menentang kafir laknatullah, menentang kafir-kafir harbi, di negara mana sekalipun mau perang, mau mati syahid, Allah ampun segala dosa. Mau minum arak 7 rotan, ampun. Mau judi 100 tahun, ampun. Mau berzina dengan 800,000 orang porong, ampun. Tapi kalau hutang, tak ampun. Kena cari tuan hutang, kena bayar. Hak terlibat dengan orang, tak ampun. Faham? Aku ampun semua tu, mu dengan aku. Mu minum arak, budak juta orang, rata-rata mah tekok. Faham lagi? Mu jadi pelacur, mu berzina, mu berjudi. Faham? Itu aku ampun lagi. Kalau dengan orang, dia bayar. Walaupun hutang sikit. Dah. Jangan harta orang masalah.